Baiklah, untuk tahu lebih lanjut tentang GET-BS bersama saya ada Dr. Nur Aina. Okey, baiklah Doktor. Saya sebagai graduan kejuruteraan perniagaan, terdapat ramai pelajar ataupun graduan kejuruteraan dan teknologi sedang mencari peluang kerjaya yang kita boleh career growth. Jadi pada pendapat Doktor, apakah upskilling dalam program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dan juga Sarjana Muda Pengurusan Projek ataupun kita lebih dikenali sebagai MBA dan juga MPM, apa pendapat Doktor tentang upskilling melalui program tersebut? Okey, terima kasih Nurin. Bila kita melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswaza iaitu seperti contohnya di peringkat Sarjana Pentadbiran Perniagaan dan juga Sarjana Pengurusan Projek, pelajar akan didedahkan dengan kes-kes terbaru yang berlaku di industri. Jadi ini akan menambahkan pengetahuan pelajar berkaitan dengan isu-isu terkini, kemahiran-kemahiran terkini, contohnya macam kemahiran digitalisasi dan juga business analytic. Jadi ini adalah antara skill dan knowledge terbaru yang diperlukan di peringkat industri. Jadi upskilling ini akan membantu pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswaza untuk menjadi lebih mahir dan lebih berkemahiran. Baiklah Doktor, apa pula tentang keunikan kalau pelajar join program MBA dan juga MPM ni? Okey, untuk program kami menawarkan silibus yang unik di mana silibus kami menggabungkan elemen perniagaan, pengurusan, teknologi dan juga engineering. Jadi ini merupakan satu keunikan penting yang ditawarkan program kami kerana UMPSA adalah sebuah universiti TVET. Jadi semua silibus ataupun subjek yang kami offer menawarkan elemen-elemen begitu yang mempertengahkan gabungan antara perniagaan, pengurusan dan juga teknologi dan juga kejuruteraan. Jadi itu antara keunikannya lah, dan antara subjek yang tawarkan contohnya macam business analytic, lean management, risk management, ia adalah subjek-subjek gabungan di antara perniagaan, pengurusan, teknologi dan kejuruteraan. Baiklah Doktor, bagaimana pula tentang mood pengajian bagi program MBA dan juga MPM ni? Kerana terdapat pelajar yang sudah bekerja, graduan yang sudah bekerja tapi mereka ingin mengambil program ini. Okey, program kami menawarkan mood pengajian secara sepenuh masa dan juga separuh masa. Bagi pengajian sepenuh masa, pelajar boleh menyiapkan pengajian mereka dalam tempoh 1 tahun setengah, dan manakala bagi separuh masa, pelajar boleh menyiapkan pengajian mereka dalam tempoh 2 tahun. Baiklah, jadi tak ada masalah lah kalau pelajar itu boleh bekerja, dia boleh sambil belajar. Ya, dan program kami sangat fleksibel, so pelajar boleh membahagikan masa mereka bekerja dan belajar pada masa yang sama. Baiklah Doktor, tentang yuran pengajian pula, adakah terdapat sebarang bantuan kewangan yang pelajar boleh ambil untuk menyambung program ini? Okey, daripada sudut yuran yang ditawarkan bagi program MBA dan MPM sangat affordable, dan sekiranya pelajar memerlukan bantuan kewangan, sebenarnya pelajar boleh mengeluarkan simpanan KWSP akaun 2 ataupun boleh juga mendapatkan bantuan keuangan daripada yayasan negeri dan juga beberapa lagi syarikat kewangan lain yang turut menawarkan pinjaman pendidikan. Baiklah Doktor, bagaimana pula jika seseorang itu dia mempunyai banyak pengalaman kerja tetapi dia tidak mempunyai sebarang ijazah? Boleh ke orang tersebut ingin menyambung pelajaran ke peringkat sarjana? Okey, sebenarnya sekarang ini MQA telah menawarkan banyak kemudahan bagi mereka yang tidak mempunyai ijazah sarjana muda tapi masih berminat untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana. Sebenarnya mereka boleh memohon melalui Apel A, di mana Apel A ini adalah sebenarnya mohonan melalui pengalaman kerja. Tapi beberapa syarat perlu dipatuhi lah. Contohnya, pelajar perlu capai usia 30 tahun ke atas, mempunyai pengalaman kerja, mesti mempunyai diploma sekurang-kurangnya ataupun STPM. Dan mereka boleh memohon untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana. Jadi tiada masalah lah kalau orang tu tak ada ijazah pun, dia tetap boleh menyambung sarjana. Okay, sebab kami menekankan kepada pengajian sepanjang hayat. Baiklah. Terima kasih Dr. Aina atas interview itu.